Perkongsian cara nak guna front loading LG. So sabun, korang pun tahulah, sabun kita letak kat sini, ni sabun compartment, yang ni untuk softener, ni untuk pre-wash. So function dia pula bila kita on, kita akan nampak kat sini dia ada cotton, dia ada air wash, double wash 39 minit, LG Care, duvet, download cycle. Download cycle ni pula cycle yang tak ada dekat sini. So korang pakai apps, so dekat apps tu akan korang boleh download function cycle yang tak ada dekat sini lah. Contoh macam uniform ataupun color care, so ada dekat apps tu, application tu. So kalau korang nak adjust temperature, ada dekat sini. So dia boleh set 60 Celsius, sejuk, 20, 40, 60 paling panas. Aku nak tunjuk cara nak guna pula. So kalau korang nak tukar dia, pusing je. Air wash, turbo wash, LG Care, duvet. So pusing je semua dekat sini. Baju pula recommend masuk 70% daripada drum. So agak-agak dalam level ni. Masuk level ni, make sure tangan korang boleh masuk dekat atas. Bila boleh masuk dekat atas, maksudnya nanti bila basuh nanti, bila dia pusing, baju korang pun dia akan bergerak, berguling-guling-guling. Baju korang nanti basuh lagi bersih. Untuk orang yang suka basuh baju, campur material yang kasar dengan yang nipis, make sure baju yang nipis tu korang masuk dekat dalam laundry net dan campur sekali. Itu untuk orang yang nak sekali basuh, tak nak asing-asingkan basuh. Untuk orang yang suka basuh macam selimut yang tebal-tebal ataupun langsir, so korang boleh pakai ni duvet. So pusing pergi dekat duvet. Untuk orang yang suka basuh baju tapi tak nak tunggu lama-lama, nak cepat siap, boleh pakai turbo wash 39. So bila korang pakai turbo wash 39 nanti, dia akan runkan basuhan 39 minit. Ni cara penggunaan. Cara nak buat maintenance pula. First, tak clean. Tekan je button tak clean. Sabun yang korang dah beli dekat kedai tu terus masuk ke dalam. Sabun untuk tak clean tu terus masuk ke dalam ni. Jangan masuk dekat sini. Tutup, tekan start. Tu yang pertama, maintenance. Maintenance kedua, filter. So filter ni buka, keluarkan air yang lebihan kat dalam drum, mencabut, lepas tu pusingkan dia punya filter. So filter dia kat sini. So yang ni korang check lah seminggu sekali, check, tengok kalau ada kertas ke, tisu ke, basuh bersih-bersih, masuk balik ke dalam. So kalau korang kerap guna washing machine, keraplah check dekat bahagian filter bawah ni. Untuk tak clean tadi, setiap 30 kali cucian korang runkan sekali. So kalau korang tak tahu berapa kali dah korang run, sebulan sekali runkan tak clean. Itu sahaja. Terima kasih.